Jangan tahu pengarah Jabatan Siasatan Jenayah lah. Jangan kau ditunggang. Saya tidak tahu dari mana ini pengarah Jabatan Siasatan mendapat maklumat bahawa itu adalah Peguam Azam Baki. Dan M. Kumar, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, jangan fitnah saya tahu. Jangan cuba bagi memanipulasikan fakta. Benda tu tidak wujud tahu. Jangan cuba fitnah aku. Jangan cuba bersubahat dengan ini Azam Baki ataupun pihak yang lebih tinggi di belakang. Yang payung Azam Baki tu. Kita tahulah siapa. Kita tahu siapa payung Azam Baki. Jangan tahu pengarah Jabatan Siasatan Jenayah lah. Jangan kau ditunggang ya untuk berkomplot bersubahat dengan mereka menganiaya aku tahu. Dalam saya punya statement sebanyak 20 lebih muka surat dan laporan polis saya tidak pernah langsung saya sebut itu adalah peguam daripada Azam Baki. Peguam tu adalah peguam saya. Dan gara-gara pengarah Jabatan Siasatan Jenayah ni silap ke, dia sengaja ke, saya tidak tahu. Azam Baki dia mengambil kesempatan ni, dia kata aku fitnah. Dia kata dia mau sama aku fitnah. Dia kata dia tak pernah melantik peguam untuk berurusan dengan aku. Memang benar. Memang benar.